Ramai calon SPM gagal kertas 2 bukan sebab tak pandai, tapi sebab salah urus masa. 2 jam 30 minit tu nampak lama kan? Tapi sebenarnya sangat singkat. Dalam video ini, cikgu nak kongsi formula masa yang selamat untuk skor markah yang tinggi dalam peperiksaan BM-SPM. Calon perlu tahu jumlah masa yang diperuntukkan bagi kertas 2 BM-SPM ialah 2 jam 30 minit, iaitu 150 minit. Jadi, kamu perlu luangkan 140 minit untuk menjawab soalan dan 10 minit untuk menyemak jawapan. Mari kita ikut strategi ini. Soalan pertama, morfologi. Kita luangkan sebanyak 10 minit untuk bahagian ini. Jangan ambil masa terlalu lama. Fokus pada kata-kata yang perlu dipilih dan kemudian kita bina ayat. Soalan kedua pula, sintaksis, iaitu 12 minit. Baca arahan dengan betul dan kemudian tukar ayat yang dikendaki berdasarkan kehendak soalan. Soalan ketiga pula, penyuntingan, 10 minit. Okay, kita cari semua kesalahan bahasa dan juga ejaan, kemudian kita betulkan semua kesalahan yang kita cari tadi. Soalan keempat, bahasa Melayu standard, 8 minit. Tukar perkataan klasik sahaja, jangan ubah maksud. Soalan kelima, peribahasa, 8 minit. Hafal peribahasa, maksud dan penggunaannya. Soalan keenam, pemahaman petikan umum, 20 minit. Baca petikan dan jawab 4 soalan yang diberikan. Soalan ketujuh, pemahaman petikan sastra, 20 minit. Baca petikan dan jawab 4 soalan yang diberikan. Soalan ke-8, novel, 12 minit. Ingat semua peristiwa yang berlaku dalam novel. Jangan tulis nama watak yang salah ya. Yang paling penting, soalan 9, rumusan. Kita luangkan 40 minit untuk bahagian ini. Baca semua bahan yang diberikan, cari fokus, 2 atau 3 fokus, kemudian cari lapan isi. Tulis jawapan dengan kemas mengikut format rumusan. Kalau kamu ambil lebih daripada 45 minit untuk bahagian ini, sudah pasti soalan lain akan terabai. Ingat, SPM bukan uji siapa yang paling pandai, tapi SPM uji siapa yang paling cepat dan sistematik. Save video ini dan share kepada kawan yang selalu tak cukup masa.